Tangkam kita nak cakap dengan Puan Lim tu. Tom, tolonglah datang kampung saya. Kampung saya kena seram pomcom. Mana mau nak Puan Lim tu nak percaya. Apa? Tengok begitu. Dia ada polis. Buat polis. Anda nak jangan banyak potong. Anda nak jangan banyak. Anda Ampunlah orang kampung pingsan cangkam ni. Makin turun. Tak faham langsung. Tak faham aku. Terimalah Michael Jackson! Stop the music! Stop the music! Michael, why stop the music? I want to talk to my fan. Okay, say. How are you, Malaysia? I'm very proud to stand here for you. Oh, so sorry. I cannot speak Malay, but I try. Kamu semua baik siap. Kok tahu kenapa? Sebab renunganmu sudah ke dalam hati gue. Carmen. Ya Rangga. Tentunya kamu orang Shah Alam. Kok tahu kenapa? Gue nggak sabar nak salam. Rangga, dia sentuh gue lemah cinta. Cucuk udang je dimasak oleh Chef Fakrul. Apa pula yang dimasak oleh Chef Imran? Dengar dengan jelas dan teliti. Yes. Roti jala Mak Limah biadab. Lalu dititi. Apa masalah? Chef Fakrul? Ini masalah. Betul tanya saya ni? Betul, Chef. Tak menyesal? Tak. Izinkan saya. Izin. Saya namakan masakan saya pada hari ini adalah belum lagi. Apa masalah dia? Chef Fakrul? Makan ubat dulu lah. Pergi makan ubat dulu. Chef Fakrul okey? Cuba serius fokus serius. Sabar. Boleh saya teruskan? Boleh. Roti jala. Tajuk sebenar roti jala Mak Limah biadab saya ulang sekali lagi ya. Kuat sikit. Okay. Roti jala Mak Limah biadab lalu dititi. Ditegur oleh anaknya. Mak, mana ke mana? Kau jangan biarlah tangan Ini untuk arwah bapa kau. Kau jangan buat aku macam monyet. Kau pergi balik. Kenapa? Kena ada Sebab dia terkejut. Oh. Pasal mak dia tengah lalu titi, dia tegur.